ketulan di payudara, kanser atau bukan? Sebenarnya, tak semua ketulan tu kanser. Tapi, setiap ketulan mesti diperiksa. 1 daripada 20 wanita di Malaysia berisiko untuk mendapat kanser payudara. Jadi, macam mana kita nak bezakan sama ada ketulan yang dialami adalah ketulan jenis benign atau ketulan jenis malignant? Untuk ketulan benign, ciri yang biasa, ketulannya lembut, boleh digerakkan semasa tekan dan juga kadang-kadang terasa sakit semasa sedang datang haid. Untuk ketulan malignant pula, ia biasanya keras, tak bergerak, tak sakit, mempunyai perubahan pada permukaan kulit dan kadang-kadang puting boleh masuk ke dalam. 3 langkah untuk pastikan sama ada ketulan yang dialami adalah kanser atau bukan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan fizikal bersama doktor. Nombor 2, melakukan scan ultrasound atau mammogram. Yang ketiga, pengambilan sampel tisu untuk mendapatkan kepastian 100%. Bagi mereka yang berumur melebihi 40 tahun yang mempunyai sejarah keluarga kanser payudara dan berisiko tinggi, anda disarankan untuk datang jumpa saya, Dr. Maimunah di Klinik Ezna untuk mendapatkan pemeriksaan dan nasihat yang selanjutnya. Ingat, pengesanan awal boleh selamatkan nyawa anda. Jangan tunggu, periksa hari ini.